bila experience itu. So kita nak tekankan pada experience daripada masuk ke dewan dan masuk konsert persembahan dan juga pulang. So kita we sell experience. Dengan konsep Cakra ni akan lain daripada lain lah. Saya nak berterima kasih pada Hot dan Cool selaku radio rasmi. Kita juga ada TV3 dan TV9 TV rasmi. Kita ada SIS, Bulan, Metro dan Big 3. Tanpa mereka dan bantuan mereka susah untuk kita menjayakan konsert ini. So saya minta rakan-rakan media untuk beri tepukan kepada mereka dan juga rakan media berikan tepukan pada diri anda sendiri kerana sudi mewar-warkan konsert ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan di konsert nanti kita akan bermula di Singapura dulu 18 Julai di The Star Theatre dan 2 Ogos di Plenary Hall KLCC. Untuk konsert di KLCC nanti kita ada guest artis yang bukan calang-calang orang. Kita ada legenda daripada Indonesia, Titi DJ. Kita juga ada Masya Milan dan Trio XL. Dan Adi Govinda bersama Faizal Lubis. Dan untuk Singapura kita ada Adi Govinda dan Ernie Zakri. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Shiraz. Itu dia antara sedikit lah kita kongsikan apa yang akan bakal anda saksikan di Plenary Hall KLCC pada 2 Ogos 2025 nanti. Dan saya nak mempersilakan Cakra untuk bersama dengan kita, mungkin ada sepatah dua kata yang nak diberikan kepada semua rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Sebab ramai yang datang, ramai yang rindu kepada Cakrahan. Jadi apa khabar Cakra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan pastinya saya memang kurang sedikit